Safwa Hotel dekat di mata dan dekat di hati. Tak sampai 50 meter, kaki kita dah pijak di dataran Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, sebab apa kita selalu ajak tuan-puan untuk duduk di Safwa? Sebab ianya dekat. Safwa Tower, Zamzam Tower, hotel-hotel yang dekat memudahkan urusan ibadah kita. Dan di sebelah sini hotel 5 star. Dan di belah sana Masjidil Haram, Masya Allah Ta'ala. Dan dataran ni suatu solat, penuh orangnya solat. Alhamdulillah. Sebab tu kita ajak tuan-puan, bila nak pilih, Safwa is the best. Orang kata harga mahal Ustaz, orang kata harga tinggi Ustaz. Tuan-puan, tidak ada yang murah sekarang. Pertama. Yang kedua tuan-puan, pilihan kita bila kita nak bawa keluarga, kita nak pergi. Hotel dekatlah memudahkan sebab kita nak pergi masjid. Nak mudahkan diri kita untuk pergi masjid. Di samping tu, bila hotel dekat, tempat makan senang. Apa orang kata, shopping komplek ada dan pelbagai lagi kemudahan yang memudahkan ibadah kita untuk beribadah. Cuba tengok belakang kita, scenery yang sangat cantik dan di sini juga scenery yang sangat cantik. Memudahkan ibadah, itu yang utama. Moga-moga rezeki tuan-puan bila nak pergi umrah, pilihan utama yang tuan-puan kena letak dalam list tuan-puan adalah Safwa Hotel. InsyaAllah bersama dengan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours, bermacam lagi yang kita tawarkan. Visa umrahnya, lawatan-lawatan yang pelbagainya dan pelbagai lagi insya-Allah taala. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita insya-Allah taala. Qul amin amin ya rabbal alamin. Moga tuan-puan adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk tahun 2026, 2027 untuk sampai ke sini insya-Allah taala dan menginap bersama kami di Safwa Hotel ataupun Zamzam Tower dan moga-moga ianya rezeki tuan-puan. Ingat umrah, ingat kami di Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Naibahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.